Oh, ni pokok mati dek itu. Oh, pokok. Mokok mati betul pokok. Oh, bahaya. Pokok tak ada daun. Berita podcast kepada Abang Ngah itu. Pokok ni kalau orang tengok memang kondisi mati lah. Oh, besok. InsyaAllah siapa-siapa nak mari homestay ni boleh marilah. Lepas pada Malaysia tebal pokok ni. Pokok ni agak bahaya saya itu. Ni tempat jambem dia. Ni pokok. Oh, bahaya. Andai kata siapa yang sedang sewa di sini, kalau kata musim hujan sangat-sangat gedebah. Allah. Berani nyamuk ni. Hidupku tak nak diganggu nyamuk. Nanti nyamuk. Apa seekor kat aku makan nyepak nyamuk. Makin nyepak seekor itu. Main-main lagi itu. Makin nyepak seekor. Aku suruh pak ayah pepeh ni suruh raju pak. Yo, ayah pepeh sekali yo. Tak ni makan dia. Ayah pepeh lah. Takut mana. Oh, dia ada gas tu kak. Pagi itu. Main nyamuk. Oh, boleh. Kamu kalau lucu apa malah? Action. Jadi tak ada gun, kita tak. Aku kalau ada gun ni kat berasa jatuh yang malu. Tak apa pergi lu. Elah. Tak apalah, nanti kita depan lagi. Kita berlatih projek TNB. Kita berlatih tu kita belajar sungguh-sungguh lu. Sebab waktu tu kita kena beli caisu baru 2 butir lagi 305. Kita jujur tak? Pada tak 305 tak? Kalau siapa-siapa nak beli caisu Haswana, beli pada 3 tak itu. 353, 305, 372. Minta maaf deh, jangan beli hok pala lain pada 3. Tapi ada hok sedap-sedap ada. Kerana-kerana je. Tak hidup Nas teboh dok rumah. Tu hak mana je? Contoh. Juga tu kalau hak boh dekuk Nas teboh. Kedekuk nak mampu. Saya sebagai saya beli dong pekong lalu. Tak start apa lah je bertanya. Hati kita tanya Ju naik elak pergi Kuala Lumpur rasa guana gina be. Jadi budak kita rasa mantap. Mana ni? Rasa macam datuk. Rasa macam datuk lah itu. Jadi sebenarnya Malaysia pergi elak tu memanglah kasar bulan ni dia. 1,900 bulan ni. Bayar muka 18,000 ke berapa. Gitulah. Kita tak 20,000 lah sebenarnya. Saleh joma buka WhatsApp tak tahu demo ada buat live nak ada madu air putih tunggal hok besar. Boleh habis Azri boleh. Tali hok. Ni tali gua ni. Kita ada tali panjang, tali gua ni. Kuat tali ni dia 2,900 kilo. Lepas tu ada lagi tali atas tu. Tu hok mi pergi tu tali besar tu. Tali memang hok ni rasa 3,7 rasa. Tali tu kuat payung terjun guna tali tu. Ya betul. Kita pakai tali lembu 22M. Boleh. Tali lembu 22M boleh. Jala dah saya tahu. Kalau 22M tu memang sedap warna lagi. Oi. Yang mari dengan palo ke bawah tak itu. Yang mari dengan palo ke bawah.
Yalah kat itu. Berapa hari pun lah baju ajak nak buat illustrate. Weh tunjuk sikit weh tali kita weh. Weh. Nak tunjuk sikit tali kita. Okey, tali Malaysia pakai ni 16 mm kat itu. Okey, kita pakai tali ni dah. Tali ni sangat-sangat kuat tali ni. Begini. Cara jetak dia, bismillah. Oh, gitu ah. Deh. Tapi baik kena pergi kat ni ah. Oh, baik. Ya. Masuk tu. Tu baik. Oh. Gi lagi. Biar habis. Oi, masuk pulak ngai. Ai. Kok ni payah sikit itu sebab muka rumah apa ada kan. Pokok pun muka nak balik kat ni kan. Lepas tu pokok pula payah pantas. Sebenarnya jujur Malaysia rakyat deh. Kalau Malaysia ni mental tak berapa nak beres kan. Kita tak relax dah ni dengan jadi gini. Sungguh rakyat. Sebab bukan benda kecil ni tak itu. Melibatkan nyawa. Melibatkan ni harta benda. Tak. Tapi rakyatnya Malaysia cuba sedaya upaya. Rakyatnya smooth and steady. Tapi beres tak apa. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Angin kuat. Angin kuat. Pakai lu apa lu? Masa awak muka sekali tu tak tarik sikit apa dah? Nanti set bawah huruf tu. Tapi kalau tak berjaya agak ni saya ada pandangan lain dah. So pada awak muka tu tarik sikit. Pada nak kata gilah kalau pergi. Masa gerak tu pula gerak dulu sikit, lepas tu tarik pula sikit. Yang mari kita kira buat sikit-sikit lah. Debar kat itu. Hijau Malaysia ni Allah Rabbi. Hijau ni mungkin satu masa Mungkin satu masa bomba kena buat. Ataupun mungkin satu masa forest kena bergabung dengan bomba ke untuk buat hijau-hijau gini. Ataupun mungkin set-set penerbang ni diberi gaji khusus dalam negara Malaysia untuk beberapa orang. Sebab hijau nebel ni bukanlah satu hijau yang mudah. Sungguh Malaysia Raya. Mungkin orang tengok macam tebal mudah je. Tapi dia memerlukan satu daya fikiran yang sangat tinggi. Daya fikiran yang sangat luar biasa. Ada pada kata-kata daya fikiran yang Romano. Orang kata kalau berjaya hak ni kat itu, berasa macam nak jerit. Kalau berjaya hak ni. Kat itu. Bukan duduk di kawasan yang biasa. Pokok, saya nampak terheading lagi kat atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan. Tim kami ini sebenarnya tidak hebat pun. Tim kami berjaya tebal pokok kerana keizinanmu. Bukan kerana tim kami. Kami hanyalah pelaksana sahaja. Kami hanyalah pelaksana sahaja. Yang menjadikan berjaya, yang menjadikan berjalan dengan lancar adalahmu. Maka hari ini aku menyerah 100% kepadamu. Tolong jayakan dia. Jayakan pokok supaya tidak jatuh koksi, tidak berbahaya kepada mana-mana anggota dan sebagainya. Amin. Kami tak say pujian sebabnya apa? Pujian ni tidak layak untuk kami.
Tapi atas keizinanmu ada yang memuji kami. Dan kami sentiasa berharap pujian itu hanya untukmu. Pujian itu berlandaskanmu, ya Rabb. Allah. Toleh belakang ya, jangan ambil banyak dah. Jangan ambil banyak dah, toleh belakang ya. Nanti lu. Toleh belakang banyak tu, Mi. Maksudnya ia jadi nak kok lu. Bergerak sikit. Bergerak sikit. Au, au. Relax. Esok apa? Okey. Bergerak sikit. Okey, bawah bergerak. Lu. Okey, bawah. Lu, lepas lu. Alhamdulillah. Oh, Mi. Kalau Mi buat ni kalau tu ke, gini lah. Mi sekata ke. Alhamdulillah. Jangan pernah puji set Malaysia tidak berlandaskan Allah. Rotik, siapa nak pergi maya pergi dulu? Catah pokoknya. Esok deh. Oh, esok main dah. Oh, esok main kira catah hari ni. Oh. Boleh, insya-Allah boleh. Boleh. Ada. Berlepas. Alhamdulillah itu. Setengah hari, bukan setengah hari jugalah. Tadi duduk kaji kan macam mana nak pelepah. Jadi alhamdulillah jatuh gini. Sebenarnya kalau saya sobat renung-renung banyak bagi bawah. Ni wajah pai air. Ni wajah gini. Hak tu jadi kita mikir hak ni gini. Hak tu ada wajah elektrik. Dek nak terang makan ambil terang minum. Tu dia alhamdulillah saya tu. Bukan bagi kopan ni, bagi bojeng mahok kalau bojeng palom. Alhamdulillah itu. Malaysia bersyukur Allah Taala permudahkan urusan kita dia gini. Terima kasih. Bismillah. Lalu anda seorang pun anak buah perlakukan sebegini, adakah anda tega untuk tidak membalas jasa dia? Malaysia, aku rindu dengan Pak Li. Beres-beres Aiman. Ada Pak Li ada. Malaysia tak buat Pak Li. Aiman jangan sedih. Malaysia tak buat Pak Li. Sebenarnya Pak Li ada. Pak Li ada. Nanti Aiman follow jangan buat Malaysia. Nanti akan ada Pak Li. Ingat aku ya.
Kita rindu nak tengok Lusa Pipik Malaysia. Boleh. Kita naik Jerawat tu. Pukul 21 dah saya tahu. Malaysia nak pergi solat dulu. Jadi Malaysia tak maya lagi ni. Jadi Malaysia rotik dulu dengan budak kita. Nanti sekejap lagi mereka pula yang pergi. Jadi akhir kata ada salah silap, minta maaf. Akhir kata ada ternampak kelemahan, minta maaf juga. Kerana tidak sengaja. Demi Allah Malaysia tak pernah tak sengaja melakukan kesalahan itu. Malam ni tak apalah. Malaysia akan buat liwet lah untuk tatapan sang sobat, supaya sang sobat kita sentiasa suka, sentiasa gembira, yang stres hilang stres, yang sebagainya mendapat apa yang dikehendaki. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.